Pejam celik, hari ini merupakan hari yang terakhir untuk kita berpuasa bagi tahun 2025. Terasa begitu pantas sekali masa berlalu. Untuk menu berbuka puasa pada hari ini, abang nak share kerabus sotong ala Thai. Sotong ni abang beli di Pasar Baling pada pagi tadi, harganya sekilo cuma RM25 saja guys. Untuk menu kali ini, kita hanya menggunakan 500 gram sotong. Okey, mula-mula kita bersihkan sotong, kemudian kita akan hiris nipis-nipis dan kemudian kita akan celur di dalam air panas. Okey, kita celur sotong ni seketika sahaja, jangan terlalu lama kerana jika kita celur terlalu lama, isi sotong ini akan menjadi liat. Tapi kalau kita buat sambal sotong, biasanya kita akan masak lebih lama kerana mula-mula dia akan liat tapi lama kelamaan dia akan menjadi lembut kembali. Setelah kita celur sotong, kita bolehlah sediakan bahan-bahan lain untuk membuat kerabus sotong ini. Antaranya adalah serai, kita juga menggunakan bawang, cili padi, buah tomato, asam limau dan juga kacang panjang. Dan bahan yang biasanya ada dalam resipi Thailand ini adalah sos ikan. Okey, mula-mula kita dadukan buah tomato. Bagi resipi ini, abang menggunakan 2 biji buah tomato. Tapi jika anda suka, anda boleh bubuh lebih daripada itu. Okey, bahan yang seterusnya adalah kacang panjang. Abang menggunakan lebih kurang 5 batang kacang panjang. Kita hiris nipis-nipis kacang panjang ini. Tapi kalau kata nak celur boleh juga, tapi kita potong panjang-panjang sedikit. Yang ni kita hiris nipis-nipis guys. Okey, kemudian kita mayang nipis-nipis 3 batang serai. Nak bubuh lebih pun serai tak ada masalah sebab serai ni memang banyak khasiatnya. Okey, seterusnya kita mayang setengah biji bawang besar. Kita mayang nipis-nipis. Tapi jika menggunakan bawang merah kecil lebih sedap guys. Kerabu ni dia mesti ada rasa manis, dia ada rasa pedas dan juga ada rasa masam. Jadi kita menggunakan limau nipis untuk memasamkan kerabu ini. Okey, kemudian kita mayang lebih kurang 5 hingga 6 biji cili padi. Cili padi hijau ni tidak begitu pedas guys berbanding dengan cili padi merah. Jadi kalau nak pedas boleh tambah lagi 2-3 biji. Okey, seterusnya di dalam besin kita masukkan lebih kurang 2 sudu sos ikan. Kemudian kita akan masukkan lebih kurang 2 sudu gula dan juga 1 sudu teh garam. Okey, kemudian kita kacau semua bahan-bahan ini sehingga menyatu sempurna. Okey, kemudian kita masukkan sotong dan kita gaul hingga sekata. Okey, kemudian kita perahkan asam limau. Abang menggunakan 2 biji asam limau. Kalau suka masam boleh tambah lagi sebiji limau nipis. Okey, seterusnya kita masukkan bahan-bahan yang dimayang iaitu bawang, serai, kacang panjang, cili padi dan juga tomato. Okey, kemudian kita gaul sehingga semuanya menyatu sempurna. Tapi kalau lebih nak mesra, lebih mudah jika kita menggunakan tangan sahaja. Okey, kerabus sotong ala Thai telah pun siap dan sedia untuk dihidangkan. Tapi untuk resipi ini, abang tidak menggunakan daun ketumbar sebab family abang memang tak suka daun ketumbar. Tapi untuk resipi asli memang dimasukkan dengan daun ketumbar. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.